2-3 hari lepas meletup satu isu kerajaan federal kan, kononnya bail out Sapura Energy, Sapura Petroleum 1.1 bilion. Kecoh. Tapi aku masalah ambil kesempatan. Dia kata apa? Terima kasih PMX kerana menyahut cadangan daripada Perdana Menteri Najib Razak untuk ambil alih dan selamatkan Sapura. Tapi dia cerita tak ada. Patut dia kena cerita bagi habis. Ini dia panggil half truth. Dalam propaganda dia panggil half truth. Dia kena cerita habis. PMX ambil alih Sapura. Rafizi dia komplain sikit lah. Tadi pun dalam grup dia popok. Tapi kita kata tak apa, dia ambil. Dia sebagai dia Menteri Ekonomi. Dia marah sikit lah. Dia kata pasal tak mau bincang dalam kabinet. Tapi kita cuba tengok apa yang dia buat. Najib Razak cadangkan untuk bail out, selesaikan, selamatkan Sapura. Full stop, takat tu je. PMX tak. PMX kata kita ambil alih semua hutang kita bayar pun 1.1 bilion, hutang dengan vendor ada 2,000 vendor dan majoriti adalah mitra. Kalau kerajaan tak buat sesuatu, mati semua 2,000 vendor. Tak mampu untuk sebab hutang tak dibayar. So apa yang PM buat? Bayar terus kepada vendor, tak bayar melalui Sapura. Nampak? Itu yang pertama. Yang kedua, PM bagi syarat untuk 1.1 bilion ini kami selesaikan segala hutang-hutang apa, boleh balik syarikat, CEO kena buang. Syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, struktur semula Sapura dan letak direct di bawah Petronas supaya Petronas boleh tengok dan pantau perjalanan Sapura. Buat politik audit. Hasil politik audit itu apa yang dicadang oleh auditor kena ikut. Tu baru betul. Bukan bail out. Tu ambil alih macam tu je, pergi bayar berapa bilion, lepas tu hak mana? Lepas tu PM pesan lagi. Salah satunya ialah hasil politik audit kalau didapati mana-mana pengurusan tertinggi dan juga lembaga pengarah yang terlibat dalam salah guna yang menyebabkan kerugian Sapura, semua akan diambil tindakan dengan cara segera. Pasal kita bukan nak selamatkan Sapura tu saja, kita nak selamat 2,000 vendor mobil besar yang berkata tak tolong Melayu dia. Jadi itu pendekatan yang dibuat oleh Yang Agung Abdullah.